Exco FAM sedia letak jawatan secara berjemaah. FIFA akan memberikan hukuman ini kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia. Ahli Jawatan Kuasa Eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, reda untuk melepaskan jawatan secara berjemaah, jika itu adalah pilihan terbaik untuk memastikan badan induk itu tidak digantung Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA. Perkembangan itu disahkan pemangku presidennya, Datuk Muhammad Yusof Mahadi, yang menjelaskan itu adalah antara pilihan yang sedang diteroka badan induk selepas perjumpaan bersama ahli jawatan kuasa di Petaling Jaya hari ini. Jelasnya, pihaknya mengambil maklum mengenai kenyataan yang dikeluarkan Konfederasi Bola Sepak Asia, AFC, yang memaklumkan situasi membabitkan FAM sedang dipantau rapat oleh FIFA dan pihaknya. Namun, buat masa ini tiada lagi ahli jawatan kuasa eksekutif FAM yang melepaskan jawatannya dengan mereka akan mengadakan satu lagi mesyuarat selepas ini untuk memuktamadkan kata putus bagi menyelesaikan masalah ini. Kita memanggil semua exco yang sempat hadir untuk mengadakan perbincangan mengenai hala tuju FAM selepas ini susulan kenyataan AFC itu. Kita mengambil pandangan semua exco. Kita sedang memikirkan beberapa pilihan yang ada supaya bola sepak negara terjaga. Apa yang perlu kita lakukan untuk mengurangkan atau memastikan FAM tidak digantung FIFA? Cuma buat masa ini, kita baru berbincang dan sebarang keputusan belum lagi dibuat. Tetapi kita akan membuat keputusan secepat mungkin dan tidak akan menunggu keputusan Mahkamah Timbang Tarasukan, CAS. Kita ada 2 atau 3 pilihan dan salah satu pilihannya adalah cadangan untuk meletakkan jawatan. Kita menerima pelbagai reaksi dan sebab itulah, kita perlu bincangkan sebelum buat keputusan. Kalau pilihan itu, meletak jawatan, adalah keputusan yang terbaik, kita akan buat keputusan secara sebulat hati kerana kita bersatu hati sebagai exco, kata Yusof ketika ditemui selepas perjumpaan itu.